Bismillahirrahmanirrahim. Ni apa nak goreng telur ya, nak masak telur mata sambal. Gorenglah telur tu sampai habis ya. Telur tu tak perlu dibalikkan ya. Satu biji bawang besar saya besar ya. 3 biji bawang putih halia tu setengah inci, cincang halus ya. Ada air asam jawa ya. 4 sudu makan cili kisar ya. Ada sos cili ya. Tumis bawang besar dengan bawang putih halia tu hingga layu ya. Bawang pun dah nampak layu, boleh masukkan cili kisar tu ya, yang 4 sudu makan tu. Cili kisar upah tu tak adalah pedas sangat. Okey lah kan, bawang tu kena lebih lah. Biar cili tu mendidih dan kering dan masak pecah minyak ya. Masukkan sos cili, air asam jawa, serbuk perasa ya, sedikit garam dan gula. Masukkan air sedikit untuk kuah. Dah mendidih, boleh masukkan telur tu ya. Gaul rata telur tu dengan sambal tu. Nanti dibalikkan lagi sekali ya telur tu. Dah pun siap telur mata sambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Selamat bersahur. Selamat mencuba ya. Makan dengan ayam goreng kunyit. Makan ayam tu panas-panas ya.